Guys, baru-baru ni ramai orang meluah dekat platform social media tentang pengalaman diorang sendiri ataupun family diorang ataupun kenalan-kenalan diorang lah terkena scam dengan ejen insurans. Tetapi kalau saya perhatikanlah dari sudut penceritaan diorang tu nampak macam berbeza lah. Tetapi bila saya tengok secara detail, ada satu pattern yang sama antara mangsa-mangsa ni. Korang nak tahu apa? Jadi sebelum saya nak teruskan, pastikan korang panjangkan video ni dan share video ni kepada kawan-kawan korang, terutamanya family-family korang lah, agar ramai lagi orang aware pasal benda ni. Saya tak nak lagi benda ni berlaku. Kes-kes orang kata kena scam dengan ejen insurans ni berlaku lagi di masa akan datang. Jadi sebelum saya nak sentuh tentang pattern tu, kita tengok macam mana isu scam ni boleh berlaku. First thing first, tak lain tak bukan adalah disebabkan oleh trust. Di mana klien ni dia terlalu percayakan ejen tu untuk menjaga polisi. Tapi tu tak menjadi masalah. Tetapi bila terlalu percaya, dia mengharapkan ejen tersebut untuk membuat pembayaran bagi pihak diorang kepada pihak syarikat insurans ataupun takaful tu. Kat situlah masalahnya. Seperti kita tahulah, manusia ni bila dapat duit, lagi-lagi nilai duit tu sangat banyak, mata ni auto putih tu tak. Jadi bila ejen ni dah terima duit, dia tak langsung submit proposal ataupun polisi tu. Sebaliknya dia simpan duit tu bagi pihak diorang dan diorang buat cerita macam-macam lah, yang kata proposal itu ini kepada pihak klien. Dan klien ni masih lagi percaya sampailah benda tu kantoi. Jadi selebih cerita tu berkenaan macam mana diorang handle, macam diorang orang kata uruskan kes tu, korang boleh baca sendirilah, banyak kes-kes tu. Cuma apa yang saya nak tekankan adalah tentang pattern tu. Dan jangan terkejut, pattern ni bukan baru berlaku tau. Pattern ni dah berlaku sejak dari dulu lagi. That's why guys, semakin kita orang kata semakin canggih dunia teknologi sekarang ni, kita boleh just auto debit saja. Tolak je duit tu daripada credit card ataupun debit card kita, bulanan ataupun tahunan. Senang. Tetapi bagi klien PRU BSN, korang dah tak perlu risau lagi, sebab mulai 22 Julai nanti ni, PRU BSN dah orang kata keluarkan sirkular di mana ejen tidak boleh lagi membuat pembayaran bagi pihak klien. maka klien tu sendiri perlu membuat pembayaran bagi pihak diorang. Dan pembayaran tu dibuat melalui debit card ataupun credit card lah. Maksudnya dia buat pemotongan secara bulanan ataupun tahunan. Depends on polisi tu lah. Dan sekiranya ejen tu kantoi membuat pembayaran bagi pihak klien, maka ejen tu akan dikenakan tindakan. Dan lepas ni korang dah tak perlu risaulah tentang kena scam dengan ejen insurans, sebab PRU BSN dah strict tentang perkara ni. Sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share video ni dan jangan lupa follow akaun saya, Amiruddin Takaful Advisor anda.